Okey, rumah teres 2 tingkat dekat Jenderam Hilir. Okey, depan rumah ni tanah kosong, so boleh parking lagi 2 kereta. Okey, dekat dalam boleh parking lagi 2 kereta, so total boleh parking 4 kereta. Okey, so minta maaf rumah agak sepah sebab owner baru dapat daripada penyewa lama, owner tengah bersihkan. Nanti owner akan clearkan semua barang-barang kat luar ni. Okey, so jom kita masuk tengok. Okey. So ni ruang tamu. Owner baru cat. So barang-barang ni owner akan clearkan lah nanti. Okay. So yang tu ada store. Okay. Ruang tamu. Okay. Ni bilik bawah. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Owner tengah bersihkan rumah ni. Owner pun baru cat. Okay, ini dapur. Okay. Air, okay. Okay. Ini bilik air bawah. Bilik air bawah, tandas duduk dan ada shower. Okay. So di belakang ni adalah owner tambah atap untuk kita buat tempat jemuran atau dapur basah lah. Sini boleh letak mesin basuh. Dan boleh buat tempat jemur lah. Sini mungkin letak tikar getah ke, cantik sikit. Dan sana ada satu sinki. And boleh buat dapur basah. Okay. So kita tengok tingkat atas. Okay, so ni ruang tamu atas. Okay. So tangki air atas sana. So ni bilik pertama yang atas. Okey. Yang atas ni dia share bilik air dengan bilik sana. So bilik air atas ni tak ada shower sebab paip dalam dinding tu tersumbat. So owner dah buat bypass pakai paip bawah je. So kita tengok bilik lagi satu. So dapur, kipas semua berfungsi. Okey, ni bahagian belakang. Okey. Owner baru cat. Kebocoran rumah tak ada. Okey, so ni master bedroom. So master bedroom agak besar lah. Pintu ni pun owner baru tukar. Okay. Okay. So ni bilik air master. Bilik air master pun tak ada shower sebab paip dalam dinding tersumbat. So owner buat paip luar je. Tapi air semua okey. Pressure air semua okey. So ni view daripada bilik master. Okey. Menghadap tak menghadap rumah orang lah. Okey, itu saja. Jenderam Hilir, teres 2 tingkat.